Lawan tetap lawan. Ketua Revolusi mempertahankan pemain Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekal dengan sanksi ke atas Malaysia, ramai yang sudah give up dan menganggap hari ini sangat gelap untuk bola sepak kita. Walau bagaimanapun, TMJ baru saja keluar bersuara dan sekurang-kurangnya kita nampak sedikit cahaya lah. Berdasarkan posting kat IG story beliau, TMJ berpendapat FIFA menghukum para pemain tidak berasaskan undang-undang tapi lebih bermotif politik. Ditambah pula artikel 22 dalam kod FIFA menyatakan bahawa hanya mereka yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu boleh dikenakan tindakan dan perkara itu langsung tidak mencerminkan situasi 7 orang pemain kita. Sekali lagi TMJ menegaskan beliau akan terus menyokong perjuangan habis-habisan di mahkamah khas demi para pemain. Sejujurnya dengan situasi kita sekarang, suka atau tidak, kita kena bersatu dan cari jalan untuk menyelamatkan bola sepak negara. Banyak sangat keyboard warrior muncul tapi tak ada penyelesaian. Masing-masing ada agenda sendiri. Takkan kau nak kita kena ban sampai mungkin 2031 bro? Harapan kita sekarang semoga dipermudahkan di mahkamah khas. Tolonglah selamatkan bola sepak Malaysia.